Allahu Akbar, betapa malunya kita ni mengaku umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, tapi kita tak kenal siapakah Rasulullah, siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu sangat-sangat. Dalam video ni, insya-Allah tak sampai 5 minit pun kita nak bincang sikit kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi lahir sampailah Rasulullah wafat. Woi ustaz, tak pernah jumpa lagi video macam ni. Tak apa, kita buat dia. Minta maaf nah. Jujur saya kata, siapa yang tak share video ni, tak repost video ni, tak sebarkan video ni sebanyak yang mungkin, dia tengok seorang-seorang, dia dapat pengetahuan seorang-seorang, dia kenal Nabi seorang-seorang, jujur, dia ni manusia yang paling pentingkan diri sendiri. Wih, kenapa pula ustaz? Yalah, ramai orang dekat luar sana pun nak kenal Rasulullah juga. Walaupun secara ringkas, dia umat Rasulullah juga. Nak tahu juga, nak kenal juga Nabi. Tak mau simpan seorang-seorang nah. Bagi video ni dekat semua umat Rasulullah yang ada kat dunia ni. Dan bagi video ni dekat semua hamba Allah yang ada dekat dalam dunia ni. Semua orang nak kenal Rasulullah tu siapa. Barulah timbul rasa cinta bila kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Woi, kita ajak orang kenal Nabi kot. Biarlah banyak mana pahala, besar mana pahala, biar Allah kurnia pada kita. Okey, dah share dah. Dah repost dah. Okey, tengok saya. Nama penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan turun ke bawah sampai Nabi Muhammad, semuanya sahih. Atas Adnan khilaf para ulama, atas khilaf Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Macam boleh dapat? Okey, yang ni kita ambil Nabi lahir sampailah Nabi umur 6 tahun. Cerita dalam tu, Nabi lahir di Mekah tahun gajah dan Abdullah bapa Nabi meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Kesian kat Nabi kan? Okey, bila Nabi dah lahir, Nabi ada 2 orang ibu susuan. Seorang nama Halimatus Sa'adiyah, seorang lagi nama Thuwaibah. Kemudian waktu Nabi berusia 6 tahun, ibu Nabi, ibu Rasulullah meninggal dunia. Ada riwayat cerita mak Nabi meninggal dunia waktu on the way balik daripada ziarah kubur Abdullah. Allahu Akbar, sedih kan? Okey, baiklah. Okey, kita masuk dari umur Nabi 6 tahun sampailah Nabi umur 25 tahun. Apa yang berlaku? Okey, tengok saya. Kemudian Nabi dijaga oleh Abdul Muttalib, jaga elok, bela Nabi dan sebagainya. Sampailah Abdul Muttalib meninggal dunia, diserahkan kepada pakcik Nabi, nama dia Abu Talib. Bermulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, Nabi berniaga, berdagang, sama aja tu. Kemudian masuk Nabi umur 25 tahun, Nabi kahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Okey, baik, kita ambil dari umur Nabi 25 tahun sampailah umur Nabi 40 tahun. Boleh? Okey, tengok saya. Dalam tempoh masa tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan satu gelaran. Saya yakin semua orang pernah dengar. Namanya Al-Amin, seorang yang amanah, tak pernah cakap bohong. Woi, ni sebelum jadi Rasul. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga Nabi. Tahu tak, dalam tempoh tu Nabi selalu apa ustaz? Selalu bertahanus. Apa dia tu ustaz? Menyendiri, duduk seorang-seorang, bertafakur, beribadah. Dekat mana? Dekat Gua Hira. Tapi kan ustaz, bukan Nabi dapat wahyu yang pertama kan dekat Gua Hira? Relax, belum lagi. Nabi pergi bertahanus di Gua Hira, duduk seorang-seorang dekat Gua Hira, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, berkali-kali dalam riwayat. Banyak kali. Boleh dapat? Okey, kita ambil Nabi daripada umur 40 tahun sampailah 53 tahun pula. Dalam tempoh masa tu, waktu Nabi umur 40, secara rasminya malaikat mai dekat Nabi, malaikat Jibril first time mai jumpa Nabi, kata Iqra, bacalah. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Iqra, bacalah. Bermulalah wahyu yang pertama di Gua Hira waktu umur 40 tahun. Dia ada cerita ada lagi. Nabi balik rumah, Nabi menggigil, Nabi jumpa Siti Khadijah, bagi tahu Zammiluni selimut aku Khadijah. Yalah, nampak malaikat Jibril kot. Dia ada cerita dia. Tapi video ni bukan movie, dia hanya video TikTok sahaja. Dia bukan blockbuster. Blockbuster boleh cerita full. Sorry nah, jangan marah, nanti video ni panjang. Okey, baiklah. Nabi umur 40 sampai 53 tahun. Time tu lah Nabi mula berdakwah, ajak semua masyarakat Mekah, jom semua sembah Allah, jangan syirik pada Allah. Time tu jugalah Nabi dan para sahabat kena boykot, stres, kena seksa pun ada dengan kaum Quraisy. Teruk sangat kena time tu. Waktu Nabi berusia 52 hingga 53, time tu lah apa yang berlaku. Waktu tu waktu malam, malaikat mai
bawa Nabi, belah dada Nabi, cuci hati Nabi, bawa burak mai, bawa Nabi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Ustaz, yang ni saya tahu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj kan Ustaz? Ha, betul. Berlaku di antara umur 52 tahun hinggalah 53 tahun. Kita sambung. Waktu Nabi umur 53 tahun sampailah umur 63 tahun. Apa yang berlaku? Dalam tempoh umur yang kita bagi tahu tadi, 53 sampai 63, Nabi melakukan hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Sampai ke Madinah, orang sambut Nabi semua. Macam-macam yang berlaku dekat Madinah. Nabi satukan kaum Aus dan Khazraj yang sebelum ni bergaduh. Nabi satukan Muhajirin dan Ansar. Nabi satukan. Islam mula membangun. Betapa hebatnya kerajaan Rasulullah ketika itu. Kemudian pembukaan kota Mekah berlaku time tu. Lagi apa lagi? Nabi SAW melakukan haji perpisahan. Kemudian Rasulullah SAW wafat di Madinah pada tahun 11 Hijrah. Itulah serba sedikit kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang saya boleh cerita dalam video yang ringkas ni. Dan saya yakin tak ada lagi orang buat video macam ni. Saya merayu sangat-sangat. Tolong sebarkan video ni sebanyak yang mungkin, bagi semua orang kenal siapakah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan video macam ni, orang yang tak kenal Nabi, dia kenal Nabi, dia cinta Nabi, dia mula rasa sayang dengan Nabi. Kata Sayyidina Ali, Nabi ni kalau orang jumpa dia secara tak sengaja, spontan, orang rasa gerun dengan dia. Tapi bila mula sembang dengan dia, orang mula jatuh cinta dengan dia. Itulah Rasulullah SAW. Jom kita selawatkan Nabi sama-sama 10 kali. Saya minta maaf, video ni panjang. Asalnya saya nak buat pendek je. Video ni panjang, saya minta maaf sangat-sangat. Jom kita selawat. Lepas selawat, tolonglah sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Okey, jom. Ready? 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Ngam 10 kali. Semoga Allah Ta'ala dekatkan diri kita dengan Rasulullah SAW dalam syurga suatu hari nanti, dan Rasulullah bagi syafaat dekat kita pada hari kiamat nanti, dan kita semua dapat masuk dalam syurga bersama-sama dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah dan sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.